Saya rasa bersalah. Tapi tolonglah jangan salahkan saya. Macam saya cakap, saya cuma nakkan hak untuk anak saya. Anak kita. Walaupun abang tak ingat apa-apa, saya ingat semua benda. Saya tak minta pun hak saya. Saya cuma nak hak untuk Mikael. Kan saya dah cakap, pasal hak tu saya akan uruskan dengan Farid. Sekarang ni bukan masa nak tentukan siapa yang betul, siapa yang salah. Isu dia sekarang awak dah rosakkan rumah tangga kita orang. Dan awak kena betulkan balik. Faham tak? Saya faham. Saya pun tak ada niat nak hancurkan rumah tangga abang dengan Kak Marisa. Saya akan buat apa je abang nak. Tahu pun. Kita orang tengah bahagia. Tiba-tiba ada orang luar datang, rosakkan rumah tangga kita orang. Kalau awak ada dekat tempat saya, apa awak buat? Sekarang ni, saya nak awak pulihkan balik hubungan kita orang yang awak dah keruhkan. Dan tolonglah Zulaikha. Anggap je saya ni tak pernah langsung ada apa-apa makna dekat awak. Please. Suka!